Hai, Assalamualaikum. Saya tengah buat part 3 ni. Nak tengok tak? Jom. Okey, so kita dah masuk bahagian yang ketiga. So hari ni kita buat bahagian ketiga ataupun part 3. So part 3 di mana kita akan pasang hub ataupun gateway ZB ni. So gateway ni dia kena pasang dengan switch ataupun switch ZB sahaja. Okey, switch ZB sahaja. Kalau sebelum ni kita pakai switch yang ada Wi-Fi dan Bluetooth. Okey, ni yang sebelum ni. Okey, ni part 2. Untuk part 3, so kita pakai gateway dengan switch ZB sahaja. Okey. So, kebaikan dia, kita tak perlu nak tarik kabel neutral dan kita tak perlu nak sambung kapasitor dekat lampu satu. Okey. Kita just install switch ZB ni dekat switch biasa. Okey, dua switch ZB ni kita pasang. Dah hidup dah dia. Kita pasang smart switch ZB ni dekat switch biasa. Kita gantilah. Yang ni ganti yang switch smart switch sahaja. Okey. Tapi kita kena pasang gateway. Gateway ni kita just plug and play sahaja. Nanti kita tengok. Okey. So litar ni litar basic. Litar ni litar basic. Satu switch, satu lampu. Okey. Satu switch, satu lampu. Okey, satu switch, satu lampu dan soket. Okey, soket untuk kipas lah. Okey, soket ni pun kita akan ganti. Kita akan gunakan smart soket. Okey, smart soket. Smart soket yang boleh dikawal dengan menggunakan ZB lah. Okey, tu. Okey, smart soket yang menggunakan ZB. Right, jom kita buat. Baik, sebelum kita mulakan apa-apa pun kita kena offkan dahulu main switch lah untuk keselamatan. Okey, kalau dah expert tu tak kisahlah. Okey, ni yang tak expert, kalau ada kita masih hidup, seelok-eloknya kita off dahululah. Okey. Dah off dahulu. Untuk pemasangan ni saya lajukan je lah sebab pemasangan dia basic sama je. Okey, sama sahaja untuk soket tiga lubang tu. So yang ni pun sama, yang ZB pun sama, soket dia belakang tu 3 lubang je, tak ada beza je. So saya lajukan je. Dan salah satu kebaikan lagi, kita tak perlu nak jumper dari L daripada DB, L1 ke lampu 1, L2 ke lampu 2. So kita tak perlu nak jumper L ni ke L1 lagi. Contohnya dengan switch biasa ni kita perlu jumper. Okey, switch biasa ni kita perlu jumper wire ni. So kebaikan smart switch ni kita tak perlu nak ada wire ni lah. Kita tak perlu nak jumper dah. Okey.
Okey, ni hub dia. ZB hub. So untuk ZB ni kita just masukkan power supply kat sini je. Okey. Dia pakai type C. Okey, mudah je lah. Masuk je dekat power supply ataupun kita masuk je dekat ni. Dekat adapter ni, cucuk je. Tak je situ dulu. Okey, jom kita tengok. Kita on lagi. Okey, so kita on dahulu. Okey, litar kita. Ni secara manual, belum connect dengan ZB lagi ya. Okey. Hidup ke? Lambat sikit. Okey. Alright, so ni secara manual lah. Okey, kipas kita pun hidup. Ni belum di-connect dengan ZB lagi. Baik. So, ZB kita on. Tak hidup ke? Tu dia. Okey, lampu biru dengan merah dah menyala. Seelok-eloknya kita reset lah ZB ni untuk memudahkan kita connect dengan phone. So, button ada kat sini. Tekan je lama-lama. Okey, tekan je lebih daripada biasanya, lebih daripada 10 saat lah. Okey, tekan je lama-lama sampai kedua-duanya mati. Okey, so dia dah mati, maksudnya dia dah reset. Okey. So, bila dia dah reset, dia dah hidup balik. Kita kena connect dengan telefon kita lah, dengan smartphone kita. Okey, dekat smartphone kita akan buka software Smart Life. Yang ni kita dah install dalam bahagian 2, bahagian 1, bahagian 2 gitu. Okey. Right, so kita add lah, add device, tambah, akan tambah dan add device. So kita nak cari kita punya hub ZB ni. Okey, hub ZB ni. So kalau nak cari sekarang dia mungkin susah sebab banyak benda yang nak kena connect. So semua dah ready untuk connect. So kita cari secara manual. Kita pergi dekat sini, gateway control. Lepas tu kita pergi dekat wireless gateway ZB. Okey. So dia akan connect dengan Wi-Fi 2.4 sahaja. So kita masuklah, kita pilih Wi-Fi rumah kita dan masuk password. Okey. Okey. So kita punya blinking slow. Okey, kita pilih slow je blinking dia. Alright. Line. Okey, dia tunggu sekejap, dia tengah connect. Alright, so dah jumpa ZB gateway. So done. Okey, ni bahagian dalam dia. Kalau kita tekan back, kita keluar balik tempat tadi lah. Okey, ni dia punya gateway ZB. So kita nak masukkan soket dan switch ni, kita tekanlah gateway ZB. Okey, kita pergi dekat add start device yang merah ni. Okey, jap. Okey, ni merah ni add start device. So kita tekan. So dia terus pergi pada mana yang blinking, terus dia nak detect lah. So kita nak detect, kita nak connect soket dahulu. So kita reset dah soket ni. Ni button on off dia. So kita tekan lama sampai lampu ni blinking. Okey, kita tekan lama. Biasanya lebih 10 saat lah. Tekan je sampai lampu dia, yes, lampu dah blinking. So barulah kita boleh connect. Okey, kita buat manual lah, senang. Cari soket. Okey, ni soket. Soket. Okey, dia dah blinking. Confirm. Tunggu sekejap dia connect. Alright, dah jumpa. Okey, done. Okey, done. Okey, sekarang kita dah connect dengan soket ni. So kita dah boleh kontrol kipas kita. Okey, contohnya saya on kat sini, kipas kita akan berfungsi. Ini masalah telefon ni. Itu dia. Okey, kipas kita dah berfungsi. Okey,
kita dah boleh on off kipas menggunakan telefon. Ini masalah telefon. Okey. Alright, kita dah off, dia dah mati. Okey, kita boleh manual. Kita boleh menggunakan telefon pun boleh. Alright, ni telefon slow. Okey, so seterusnya kita masukkan switch. Kita ada dua lagi switch. Satu switch dua ni kita nak masukkan dalam ZB. So proses dia sama juga macam tadi. Kita pergi dekat merah ni, kita add start device. So kita pergi dekat yang biru, tulisan biru tu. Terus kepada komponen apa yang kita nak masukkan. Okey. So kita nak switch, kita cari switch. Scroll, ni switch. Okey, tambah switch. Okey, confirm. So lampu ni dia switch ni dia tak ada lampu indikator. So kita tekan je. Kita tekan je dan kita tekan biru kat sini. Okey. Tunggu je, nanti dia akan detect. Alright, tu dia dah keluar. Okey. So done. Okey, switch 2, switch 1 dah connect. So kita dah boleh on lampu 1. Kita on lampu 2. Okey. Alright. So kita boleh off all. Semua padam. Okey, so kita dah add socket, dah settle. Kita dah add switch 1, dah settle. So seterusnya kita nak add switch 2. Okey, switch 2. Proses dia sama saja. Okey, proses dia sama saja. Pergi dekat add sub device tadi. Okey, kita cari secara manual switch. Okey, switch. Okey. Lepas tu kita tekan switch. Tekan je. Nak bagi cepat dia detect. Kita tekan je, tak perlu angkat-angkat, tekan je. Okey, switch kedua kita pun dah detect. Okey. So saya boleh kontrol lampu 3 boleh menyala, lampu 4 boleh menyala. Okey, so dekat tulisan lampu ni kita boleh kontrol lah, kita nak tulis apa, contohnya lampu 4. Okey, lampu 4 yang tu. Okey, saya padam lampu 4, switch 4. Okey, yang ni pun dekat tulisan switch tu kita boleh letak nombor, kita boleh tulis apa yang kita nak tulis. Okey, switch 3 tu padam. Kita boleh on semua, kita boleh off semua. Okey, ni dua lampu ni untuk switch ni lah. Okey, so dia dua lampu ni untuk switch ni, dia tak boleh nak kontrol ni. Yang dua lampu ni 1 dan 2 ni kontrol switch kat sini. Okey, so bila kita keluar depan, dekat depan sekali dia akan keluar. Okey, dia akan keluar ni lah soket yang ni, switch 1 yang ni, switch 2 yang ni. Okey, so kalau saya tekan switch kat depan ni, ada button switch tu. Okey, on, dua-dua akan on. Serentak semua, kalau ada 4 semua. Okey, yang kedua semua akan on. Kalau kita tekan lagi, dia akan pergi ke dalam lah. Kita boleh kontrol satu persatu lah. Ataupun kita tekan sini balik. Okey, tekan balik tempat hijau tu, dia akan padam dua-dua pun boleh. Okey, so dekat software ni banyaklah dia punya shortcut dia kita boleh guna. Okey, dan kita boleh buat timer. So, contohnya kita boleh on lampu pukul 6 petang dia on, lepas tu pukul 7 pagi esok dia padam pun boleh. Okey, kita boleh buat timer ataupun kita buat schedule dia lah. Alright, so kita boleh kontrol lampu, kita boleh kontrol kipas ataupun apa-apa yang berkaitan dengan soket ni. Selagi mana kat rumah kita ada internet,
dan dekat smartphone kita ada internet. Tak kisahlah kita berada di mana. Walaupun kita berada di Mekah, kita still boleh kontrol lampu dan kipas kita di rumah. Right, baik tak? Dan kebaikan dan keburukan. Dia ada kebaikan dan keburukan juga ya. Kebaikan dia, kita tak perlu wire neutral. Kita tak perlu nak tarik kabel neutral ke switch. Okey, kita tak perlu nak tarik kabel neutral ke switch, dan satu lagi kita tak perlu sambung kapasitor ke lampu satu. Itu antara kebaikan dia lah. Okey, dalam part 1, part 2 kita buat wire, kita tarik wire neutral. Part 2 kita pasang kapasitor. Tapi untuk part 3 ni, bahagian 3 ni, kita just pasang switch dan soket sahaja. Kita tak tarik wire neutral, kita tak pasang kapasitor. Itu kebaikan dia. Dan dia ada juga keburukan dia. Keburukan dia di mana setiap switch ZB ni, okey, soket ZB, switch ZB ni, dia akan beroperasi apabila ada hub ZB. Kalau tak ada hub ZB ni, dia tak boleh digunakan secara direct macam bahagian 2 gitu. Okey, dia tak boleh nak connect direct dengan Wi-Fi. Ini masalah dia. Okey, dia perlukan hub untuk dia berfungsi. Okey, kena tahulah dia ada baik ada buruk dia. Okey, selamat mencuba. Okey, so macam mana? Mudah je kan? Alright, diharap dengan adanya video ini dapat membantu kerja-kerja pendawaian anda. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.